Kejam, begitulah gambaran penonton terhadap lakonan beliau. Walaupun dikatakan tidak boleh membaca, Mak Dara telah menyempurnakan watak Nyonya Mansur di dalam filem Ibu Mertuaku menjadi ikonik yang mengangkat namanya menjadi terkenal dan diingati sehingga hari ini. Kalau kau aku dah benci, turunan kau pun aku tak mau tahu. Anak kau tak ada, aku dah kasih orang. Sama siapa? Apa kau mau tahu? Di sebalik pembikinan filem Ibu Mertuaku arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, pada mulanya dikatakan Mak Dara menolak dari menerima tawaran daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kerana bimbang tidak boleh membawa watak Nyonya Mansur dengan baik. Tetapi disebabkan Mak Dara melihat kesungguhan P. Ramlee yang mahukan khidmatnya untuk membawa watak berkenaan, akhirnya beliau pun bersetuju. Filem Ibu Mertuaku dikatakan paling lama disiapkan kerana mengambil masa selama 6 bulan. Kerana dikatakan tidak boleh membaca, untuk berdialog, Mak Dara akan diajar dan berlatih bersama penolong pengarah S. Sudarmaji. Simbol-simbol akan dilukis di setiap dialog bagi memudahkan Mak Dara menghafal dan menyesuaikan intonasi serta gerak tubuh di dalam sesebuah babak filem berkenaan. Kehebatan lakonan Mak Dara sebagai Nyonya Mansur dalam filem tersebut begitu berkesan sehinggakan ketika menyebut sahaja nama Nyonya Mansur, sudah pastinya ramai akan terbayang wataknya yang kejam di dalam filem Ibu Mertuaku.